Seumur hidup aku tak pernah terfikir untuk aku beli ataupun dapatkan kereta daripada China. Tapi yang ni lain sikit. Jekku Omoda C9 PHEV yang paling latest. So, untuk market Malaysia, kita ada dua version iaitu ICE yang sebelum ni dan yang ni adalah paling latest iaitu version plug-in hybrid. This one more powerful dan juga dari segi performance memang lagi laju. Actually, kalau by numbers, memang laju dia, horsepower, torque apa semua sama macam aku punya M3. So dari segi design kalau tengok memang tak ada banyak perbezaan ketara sangat. Jekku masih kekalkan dengan konsep design yang sama macam Omoda C9 yang biasa. And aku actually agak confused lah dengan branding Chery, Jekku, Omoda apa semua ni, dan aku tertanya kenapa bukan under jenama Chery kan? Kenapa Jekku Omoda? Why not Chery Omoda? Sebab sebelum ni kita ada Chery Omoda 5. This one is Jekku Omoda C9 PHEV. So a bit confusing lah, but it's okay. Itu mungkin business punya side. But apa yang aku nak share dengan korang semua is tentang kereta ni. So aku dah bawa kereta ni boleh kata hampir seminggu jugalah, dan aku enjoy drive kereta plug-in hybrid pertama aku. Dan juga kereta China pertama yang aku pernah bawa actually untuk daily drive. Sebab sebelum ni aku pernah bawa, cuma bukan daily drive macam ni. Aku just bawa untuk media test ataupun test drive dekat diorang punya showroom lah. Tapi yang ni aku dapat pakai lama sikit. So jom aku share dengan korang semua apa benda yang aku suka dan juga tak suka dengan kereta ni lah. So dari segi luaran dia, kalau tengok memang dia tak macam kereta China yang biasa. Dia ada signature macam kereta Japan sikit. Ini opinion aku lah. Sebab dia punya finishing, corak dia, lepas tu dia punya bentuk apa semua memang ada premium looks dan juga muscular. Sebab dekat bahagian depan ni dia ada grill, dan grill diamond dia ni tak ada chrome. Yang ni memang best lah sebab yang Omoda 5 ada chrome kan. So macam distracted sikit. Yang ni tak ada. So grill dia nampak seamless dan cantik lah pada mata aku. Seterusnya adalah lampu DRL dia. Kalau nampak lampu dia memang agak unik, panjang, dan daripada bawah sampailah ke atas. So memang dia sharp lah. Bawah ni bawa ke atas, lepas tu tengah, depan apa semua kan. And then dia ada movement yang tersendiri. Dari jauh orang dah tahu ini adalah Omoda C9 sebab lampu dia. Lampu dia macam bentuk macam ni Macam ni. Macam tu kan. Dan jom tengok pada bahagian tepi. So ini adalah sebuah SUV coupe. Very proper design dia. Kalau tengok dari segi dia punya wheel arch ni pun agak nice. Dia tak tebal sangat, dia tak kecil sangat. Just nice je. And then dia ada few shape yang berbeza sini. Nampak ni. Lepas tu tajam sini. Lepas tu melengkung lagi. Ada alur dia dari depan sampailah ke belakang. So design dia memang bagi aku bijak lah. Dan dia nampak kena. Dia tak nampak pelik, tak nampak overdone sangat. Itu yang aku suka dengan kereta ni. Color dia pun boleh kata lain jugalah sebab dia gunakan color matte or satin grey. Dia bukannya color typical gloss grey. And then rim dia pun besar. Cuma aku kurang gemas sikit lah dengan dia punya spoke macam ni. Kalau ikutkan kereta ni dia nampak mewah lah dengan spoke two-tone color. Tapi personally aku kurang suka sikit. Tapi depends pada korang. Kalau rasa okey, then okey je dengan design macam ni. And then kalau pergi ke bahagian tepi ni, dia macam ada signature Land Rover sikit yang ni. Mungkin nak buatkan design tepi dia nampak lebih penuh lah. So kalau tengok dekat bahagian door handle dia, aku tak tahulah aku suka ke tak. Sebab aku rasa macam ada mixed feelings tau dengan bahagian pintu macam ni. Nampak? Dia pop up keluar macam tu, dan kalau lock, dia akan masuk ke dalam. So dekat China aku difahamkan, diorang ada rules bahawa kat sana nanti tak boleh dah pakai door handle macam ni. Sebab safety issue. So door handle macam ni dari segi aerodynamic and then design tu nampak cantik, tapi practicality dia kurang sikit. Personally aku kurang gemar. Sebab bukan apa tau. First is leceh lah. Second is kalau masa driving dia nak tutup, dia ada bunyi yang kurang menyenangkan. Dia macam bunyi yang macam kita rasa terganggu sikit. Kadang confused lah kita terlanggar apa kan. Padahal bunyi benda tutup. So kalau owner Omoda C9 mesti akan faham apa aku cakap ni. Sebab aku bawa kereta ni dah seminggu. So kadang bila start bawa tu macam ada bunyi tu kan. Dia annoying sikit. But kalau lama mungkin okey lah. And then kalau kita pergi dekat bahagian belakang kereta ni. So ini antara favourite angle aku untuk Omoda C9 lah. Sebabnya lampu dia memang cantik. Memanjang hujung ke hujung. Dan sekilas kalau dari jauh, kalau orang tak tahu ni kereta apa, mungkin orang nampak, oh ni Lexus baru ke? Tak. Ini bukan kereta Lexus. Ini adalah Omoda C9 PHEV. Dan aku suka lampu dia. Dia ada aggressive look sikit dengan coupe punya bahagian belakang ni kan. So dia slope daripada depan ke belakang. Nampak? Cantik kan?
So dia tak typical macam SUV ataupun kereta-kereta besar lain yang macam petak lah. You know, macam dia nak buat terlalu nampak sporty sangat. Ini tak, nice je. Dia tak ada ducktail. So dia macam ni simple je. Spoiler dia kat bahagian atas. And then dia ada lampu brake kat sini. Dan dia ada quad exhaust. Nampak? 1, 2, 3, 4. Cumanya ini bukannya real lah. Ini semua quad exhaust yang fake. Tapi looks dia cantik lah. Walaupun dia fake, bagi aku cantik. Lepas tu aku suka juga dengan bahagian quarter panel ni. Dia nampak white tau. Ini mungkin ramai tak perasan, tapi aku suka. Okay, apa yang membezakan antara ICE dan juga PHEV is dia punya emblem. So emblem untuk PHEV dia ada sinar warna biru. Dan juga dia ada ni, PHEV punya emblem. Itu yang membezakan lah. Yang lain-lain tu nampak sama. Dan satu lagi penambahan untuk PHEV punya version, dia ada bahagian soket charger. So ada 2 soket kat sini, DC dan juga AC. Aku difahamkan AC charging dia boleh sampai 6.6 kW dan untuk yang DC 70 kW. Memang laju lah actually untuk dia punya DC charging dan bateri dia ada 34.46 kWh which is range boleh dapat lebih 100 km dan kereta ni juga ada V2L. Ini memang menarik lah sebab normally untuk V2L ni kita akan jumpa pada kereta EV tapi untuk kereta PHEV ni pun ada juga. So apakah kelebihan V2L? Kelebihan V2L ni kita boleh dapatkan sumber power elektrik melalui adapter dia. So ini adalah adapter yang aku cakap tu. So dengan adapter ni aku cocok je dekat situ dan yang ni ada nampak 3 pin plug. Ini kita boleh cocok lah macam TV ke, PS5 ke, monitor ke, korang nak on PC ataupun korang nak on contohnya macam kipas ke apa semua, nak bawa pergi camping, memang best. So umpama macam ada elektrik plug daripada rumah tapi kita cocok kat kereta. So kereta ni secara tak langsung adalah sebuah power bank yang bergerak tapi dia ada enjin, dia boleh isi minyak, dia juga boleh di-charge. Dan kalau korang nampak boot space dekat bahagian belakang ni pun besar juga. So dia punya size adalah 660 liter. That's why bagi aku cukup. Untuk yang ada family, just sumbat je apa nak sumbat dalam ni. Aku bawa anak aku punya barang apa semua memang muat lah. Kalau tengok dekat bahagian bawah ni, ada juga kompartmen yang kecil. So sini just dia punya charger adapter je untuk rumah punya. And then itu je lah. Sebab dia ada bateri kan. So tak boleh full utilize sangat. Kompartmen dekat bahagian bawah. Cuma letak barang sikit-sikit tu boleh. Dan power boot. Cuma aku rasa lah perkara yang membuatkan aku kurang sikit adalah dia punya bahagian finishing. Kalau tengok sini, finishing dia cantik tau. Dia punya part tu memang kena lah align. Tapi dekat bahagian kanan ni, aku tak pasti. Somehow mungkin dari segi installation ke manufacturer dia tak align tau, dia tak sama. So sana dengan sini dia tak sama. Ini lebih tinggi. So bila rasa ni dia lebih terangkat. Dia macam fitment tak cun. Itu something yang aku notice lah dengan kereta ni. Walaupun mungkin sebab ini media unit kan. So dia bukannya retail unit pun boleh jadi juga. And kalau kita tengok dekat bahagian atas ni, dia ada roof rail. Ini yang real punya roof rail, bukannya plastik ke apa. So bolehlah letak mounting kat bahagian atas ni untuk letak lagi extra kompartmen dekat atas. Somehow aku suka lah dekat bagi spoiler dia. Kalau tengok dari tepi tu, nampak macam kepala Troman sikit kan. Bawah tu lah. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian engine bay dia. Dekat sinilah magic happen. Di mana kereta ni ada enjin 1.5 liter turbo. Turbo tau, bukan biasa-biasa. Dan dia ada 3 motor elektrik. So power dia kalau combine semua boleh dapat sekitar dalam 530 horsepower dan juga 650 Nm of torque, which is laju. 0 to 100 dalam 4.9 saat. Cuma kereta ni berat, so that's why numbers ni macam tu. So kalau kereta ni ringan, aku rasa dia boleh pergilah dalam 3 saat ke 35 saat. Sebab aku difahamkan berat kereta ni lebih kurang dalam 2.2 tan, which is 2,200 kilo macam tu. Kalau compare dengan M3 aku, 1,900 kilo. So yang tu memang laju, memang lain lah. But this one pun dah cukup laju. Aku ada share aku punya opinion pasal driving dalam next. Korang kena tengok video sampai habis. Dan kalau tengok bahagian engine bay dia kat sini memang pelik sikit lah. Sebab dia bukannya engine saja, dia ada motor elektrik. So 2 motor belakang, 1 motor dekat bahagian depan. And kereta ni adalah 4-wheel drive. Dia banyak macam wire-wire apa semua kan. Berat ke bonet dia?
Kalau tengok shape dekat bahagian bonnet depan dia pun memang nice. Flow dia kan, daripada depan bawa ke belakang macam tu. Dan kalau perasan dekat bahagian bonnet depan yang bersama dengan pencahayaan macam ni, boleh nampak lah segala shape dia memang naik lah, colour dia. Kita nampak every angle shape dia tu. So itu kelainan yang cuba Cherry letakkan dekat model ni actually. So jom kita tengok dekat bahagian dalam ni pula. Masuk je bahagian interior kereta ni, perkara yang aku paling suka adalah center console dia sebabnya sangat praktikal. Dah banyak kereta yang aku bawa, dah banyak kereta yang aku test. Rasanya ini antara center console yang aku paling suka sekali. Dia punya bahagian compartment and position. Sebab memang usable, praktikal dan juga easy untuk aku access. Contohnya macam bahagian charging smartphone ni. Dia lebih kurang Tesla jugalah sebenarnya. So, senang untuk phone aku nak letak tau. So, aku rasa effortless. Tak macam kereta Mercedes ataupun BMW. Tak macam ni tau. So, susah bahagian compartment dia. Kalau orang yang ada kereta BMW ataupun Mercedes yang mungkin model lama sikit lah, bukannya yang paling latest ni, akan faham lah maksud aku apa kan. Depends pada model juga. Tak silap aku yang X3, X1 dia dah senang sikit. Tapi yang model-model lama dia macam susah sikit. Lagi kalau G20. G-series mungkin akan ada masalah tu. Sebab dia bahagian dalam. Ini bahagian cup holder, lepas tu dia bahagian dalam. Susah. Tapi yang ni dia senang. Dia macam Tesla punya style. Bukan tu je, ada juga bahagian botol kat sini. Ada 2 cup holder. So ni pun senang juga. Letak je, very effortless. Dan ada satu lagi compartment dekat bahagian sini. Boleh letak barang. And kalau kita tarik lagi, ada lagi compartment dekat bahagian bawah. So banyak compartment dia. Yang ni memang favourite compartment untuk kereta yang, aku tak pernah guna lah sebelum ni kan. So aku macam surprise lah. Wow, sangat praktikal lah. And bukan tu je, dekat bahagian armrest ni pun ada juga lagi compartment. Which is kat sini pun ada penyejuk. Sejuk dah ayah aku ni. Ini memang besar. Bukan tu je tau, ada lagi compartment sebenarnya. Dekat bahagian bawah ni lah. Nampak tak? So mungkin ladies kat luar sana yang nak selamat dia punya handbag apa semua, risau kena curi ke apa kan, barang nak tinggal lah. Ini antara bahagian yang lebih selamat lah kalau compare kita letak atasnya ataupun dekat seat sebelah. Lepas tu, aku suka juga dengan physical adjustment dekat sini. Susah dah nak dapat kereta modern ataupun kereta China sekarang lah, nak kekalkan dengan physical adjustment. Still ada mood adjustment kat sini, kita boleh rotate. Ini untuk kipas dia, ini untuk temperature. Lepas tu ada button. Benda ni memang jarang lah jumpa pada kereta modern ataupun kereta China sekarang ni. Cumanya yang aku tak suka adalah ni lah. Kalau aku tukar, dia ada bunyi tau. Eco mode. So yang ni aku tak suka sangat sebab first dia ada sound, dia ada bunyi tau. Tak perlu kot ada bunyi. Lepas tu dia terus distract dekat full display. Dia tak buka kecil, dia buka full display. Let's say lah kalau macam aku tengah tengok Waze, tengok map apa semua, tiba-tiba aku tertukar mood, aku nak tukar mood and dia distract. Dia full display kat sini. Tak nice. So kalau dia buka kecil je, aku rasa lagi cantik lah kan. And then tak payah bunyi tu kot. Normal mood lah apa semua tak payah. Aku rasa benda tu distract gila. Sometimes aku tak suka sangat dia punya UI. Sebab rasa tak praktikal. And kadang rasa macam agak slow sikit. Itu yang aku perasan lah pasal dia punya UI ni. And banyak sangat navigation yang aku pun susah nak access. Itu je lah kot. Kereta ni canggih, moden apa semua, tapi di sebalik oleh itu ada kekurangan dia pada bahagian navigate untuk feature-features yang kita nak. Selain tu aku syukur juga sebab kereta ni tak ada screen adjustment untuk flow aircon. Flow aircon kita boleh adjust manually macam ni. Senang. Aku sangat suka lah features ni. And basically kereta ni dia gunakan speaker Sony tau. So walaupun kereta China tapi dia guna speaker daripada Japan. Nampak ni ada logo Sony kat sini. Dan dia punya seat adjustment pun kalau tengok lebih kurang macam Mercedes. Kereta ni kalau korang yang dah biasa dengan Mercedes, mungkin korang akan rasa familiar dengan banyak benda. Contohnya macam seat adjustment dengan UI dekat dia punya meter. Color UI dia pun macam Mercedes. So banyak Mercedes punya vibes lah dalam kereta Jayco Omoda C9 ni. So that's why no wonder lah kenapa ada orang aku dengar dijual BMW dia, dijual Mercedes dia untuk ambil Omoda C9 PHEV. Sebab feel dia tu, dia tak rasa jauh sangat. Jarak dia macam kereta Conti. Ini memang real lah. Sebab aku pun owner Mercedes GLC 43 sebelum ni. Dan bila aku masuk kereta ni, aku surprise. Sebab aku tak sangka, dia tak rasa terlalu China sangat kereta ni. Kau faham tak? Sebab vibe kereta China ada lain sikit. Kan? Ni dia rasa more to Conti punya vibes. So, aku pasti kalau korang masuk kereta ni, korang akan setuju dengan aku lah. Tapi kalau tak setuju pun, it's okay. Sebab pendapat masing-masing.
Tapi itu adalah honest opinion untuk owner yang dah biasa dengan kereta konti. Aku dah biasa dengan BMW, Mercedes, apa semua. Volkswagen pun aku pernah bawa sebelum ni. Masuk kereta ni aku rasa macam, wah, way better lah daripada aku punya Volkswagen Tiguan tu actually kan. Dari segi interior, bukan dari segi driving lah. So driving pun actually dah ada konti punya feels. So itu yang aku quite surprised. Dan kereta ni pun dia ada panoramic sunroof yang agak besar pada depan sampai belakang. And kalau sunroof tu, untuk depan ni kita boleh buka sampai habis. Cuma belakang tu tak boleh buka habis lah. Untuk yang depan ni kita boleh buka lagi. Macam tu je. So bolehlah kita nak dapat angin daripada atas kan. Oh, satu lagi aku lupa nak mention. Dia punya speaker dekat headrest ni. Apa tak ada macam lubang-lubang ni semua kan. Aku terkejut tau sebab masa aku buat call, tiba-tiba ada suara yang macam masuk dalam kepala aku. Rupa-rupanya suara tu adalah daripada headrest. Sebab normally kalau kita buat Apple CarPlay call, memang suara tu daripada speaker. Tapi ni speaker kat bahagian kepala. So aku macam, wah sedap juga dia punya bahagian speaker kat kepala tu. And orang yang dengar tu pun rasa clear. So nak call memang tak ada masalah. Tak macam kereta Toyota GR Corolla aku lah. Yang tu macam agak struggle sikit lah. Aku nak dengar ataupun orang tu nak dengar kan. So macam ni lagi best. Oh, selain tu juga aku nak cakap yang kereta ni sebenarnya kalau korang yang tak biasa bawa SUV, memang agak tinggi sikit. Dia rasa macam lagi tinggi daripada kereta-kereta lain. Contoh macam Myvi ke, kereta sedan lain ke, dia akan lagi tinggi feel dia. So yang ni pun aku notice juga sebab bila aku compare dengan aku punya GLC 43 ataupun Volkswagen Tiguan aku, rasanya yang ni dia punya pemanduan punya feels lagi tinggi sikit. Mungkin disebabkan oleh position, lantai dia pun tinggi, kereta ni pun yalah dengan rim yang besar apa semua kan. So kena expect macam tu. So tak boleh expect yang dia punya sizing SUV tapi feel macam bawa kereta biasa, tak. Dia akan rasa lain sikit. Okay. So aku rasa itu saja untuk aku punya sharing pada video kali ni. Nothing much untuk aku nak share sangat dah. Ini just aku punya honest opinion tentang Omoda C9 PHEV. Kalau tanya aku for the price, 208,000, kereta ni overall memang very value for money. No wonder lah kenapa ada orang yang minat juga kereta ni. Dan somehow orang beli kereta ni bukan disebabkan oleh brand, tapi disebabkan oleh apa yang kereta ni offer dan juga feel kereta ni sendiri. Sebab kalau masuk memang tak rasa macam kereta murah. Memang rasa macam kereta 400-500 ribu. Itu memang aku tak nafikan. Aku sendiri rasa. Dan kalau aku tutup mata pasal brand ni, aku rasa memang everything is okay je kan. Lagi-lagi kalau kita bawa dekat bahagian seat driver ataupun duduk belakang. Okay, duduk belakang ni pun something yang aku lupa nak share dengan korang. Sebab dia memang very spacious lah. Rasa macam terlalu luas untuk aku nak duduk kat sini kan. Macam tak tahulah feel dia nak cakap macam ni Sebab yelah atas ni dah nampak luas. Lepas tu dia punya cermin-cermin pun rasa luas. Lantai dia pun tak ada bumper dekat bahagian tengah ni macam typical kereta ICE. So adjustment dia pun manual kat sini, ada button kan. Very clicky aku suka feel dia. Lepas tu adjustment macam ni. Cuma macam colour gloss black ni hati-hati sikit lah, ni senang calar. And seat adjustment pun ada kat sini untuk orang belakang. Diorang panggil apa? Boss seat So kalau macam nak adjust dari belakang pun boleh. That's why semuanya macam rasa best je. So kalau tengok bahagian aku punya kaki pun memang dia support sampai ke bahagian depan ni. Dan aku nak lunjur macam ni pun boleh. Bahagian kepala aku pun boleh duduk penumbuk untuk ketinggian 170 cm. Setakat ni aku rasa enjoy dengan ruang dan juga keselesaan kereta ni. Kalau duduk dekat seat dia pun rasa sedap je, nampak. Very comfort lah. Dia tak keras sangat. Bahagian kepala dia kalau perasan kita boleh adjust ni Dah kapan dia ni. Menarik kan? So lebih grip lah kat kepala. Untuk long distance driving, kereta ni super comfort. Tapi lagi best kalau dia letak dengan massage sekali lah. Ada massage kat belakang. Wah, ada screen lagi. Tu lagi best. Tapi aku tak rasa harga dia RM200,000. Rasa kena tambah lagi RM20,000-RM30,000 lah. Tapi ini pun dah selesa. Hai guys. Okay, ini first time aku dengan Sophie bawa kereta plug-in hybrid and brand daripada China. First time tau. Sebab aku tak pernah ada peluang untuk dapat review kereta China macam ni. So ini kira first time. First time dalam sejarah untuk fast drive, ini kira first car China plug-in hybrid yang kita ada, yang kita dapat lah. Itulah. Sebelum ni kalau tengok video first dekat fast drive, kita ada EV BYD Sea Lion. Masa tu tak dapat pun drive. Kita just macam baru launch review first impression First impression work around apa semua. Tak dapat drive macam ni. So ini peluang yang kira baru. Masa aku nak ambil kereta ni, aku tak ada apa-apa expectation tau. Sebab aku rasa macam kereta China ni dia ada satu stereotype bahawa
Nah, Interior dia mesti akan canggih, interior dia mesti akan Overdone screen, lah. overdone lah. mesti kau punya. Screen lebar, lepas tu yelah teknologi dia memang follow the trend lah sekarang ni kan. Betul? So dia tak macam kereta Jerman. Jerman dia ada ego dia sendiri kan. Dia nampak luxury lah. Lambat luxuries and for the price memang double lah. Betul. Triple pada ni pun ada kan. Surprisingly masa aku masuk tadi, bila aku ambil je kereta ni tadi, aku rasa macam kenapa pengalaman ni aku dapat quite similar macam Mercedes. Oh, Kau Mercedes faham tak? kau yang kau ada before this. GLC 43. Actually, ada lah sikit vibe dia. Vibe dia ada sikit kan. Punya belah sini. Ataupun kita boleh letak juga macam E-Class sikit pun ada. Sebab vibe dia very similar lah dari segi dia punya quality, dari segi dia punya design language. Paling obvious sekali kau tahu apa? Apa dia? Ya, center console. Yes, ni paling obvious lah. Tadi aku nampak macam buka pintu pun aku nampak macam Kan? Ni, nampak ni. And satu lagi ada apa? DNA dia. Lain Setup seat. Wah Seat adjustment. lah. Ni belah kanan ni kau tengok. Memang sebiji macam Mercedes. Tapi bagi aku macam dia letak this whole panel besar-besar untuk adjust seat. Yes. Ini memang Mercedes punya signature. And one more thing is pedal shift. Bukan okay. One more thing is gear shift dia. Tak ada pun gear shift tengah ni. Dekat stock dia jadi dekat stock sini. Ya. Sebiji macam Mercedes. So bila masuk tadi, okay, aku dah familiar lah. Aku tak rasa macam kekok sangat. Cuma satu benda aku cari tadi sebenarnya, aku cari engine start and stop. Tak ada. Sabar je, aku tengah mencari. Tak ada. Memang tak ada kereta ni. So literally kalau kau masuk automatic start, boleh jalan terus. Kalau kau keluar, tak perlu nak tekan apa-apa. Keluar, tutup pintu, lock. Ciao, macam tu je. Tapi kalau macam ada orang nak lepak dalam kereta, kau driver tak ada macam ni? Aku tak sure. Tak pasti. Kau tiba panas maybe dia ada mode dia ataupun kunci kena ada dalam kereta ni kan. So mungkin macam tu lah. Okay. But honestly speaking, in terms of quality material dia memang standard kereta yang premium. Betul? Kereta yang kita rasa mahal tu ada. For the price 208,000 memang dia kena dengan harga ataupun maybe overkill sikit lah actually. Dengan pengalaman yang aku dapat. Dan juga quality material, design dalam dia. So far tadi kau drive on the way balik, time kau collect kereta ni, macam mana driving experience dia? Cakap pasal driving ni, aku rasa aku bukan orang yang layak sangat lah untuk nak cakap kereta ni bagus ataupun tidak. Cuma kalau ikut pengalaman aku, aku sebelum ni ada juga SUV 5+2 seater, which is Volkswagen Tiguan Allspace lah. Okay. And aku juga ada GLC 43. So bila naik kereta ni, sebab dah lama tak naik SUV, aku duduk naik sedan kan. Aku rasa macam tiba-tiba kereta ni rasa tinggi gila. Rasa gayat lah. Aku rasa gayat. Mula-mula masuk, rasa tinggi sangat ni kan. Seat dia tinggi, kereta ni rasa tinggi. Dia macam umpama kau duduk dalam van. Perumpamaan dia lah. Tapi dalam proportion yang kira rasa kereta lah. Dia tak rasa macam van sangat. So tinggi tu ada. Despite dia being tinggi, kau rasa suspension ni macam mana? Okay, tak silap aku, depan dia McPherson, belakang multi-ring. McPherson strut. And then dia ada damper, adaptive damper tak silap aku. So every mood tu dia akan cuba sesuaikan dengan suspension. So macam comfort, dia akan lebih comfort. Sport, dia akan lebih keras sikit, apa semualah. Lepas tu ada off-road, dia ada snow apa semua kan. Tapi kalau kat Malaysia, kita just akan gunakan comfort, sport ataupun off-road lah. Ataupun eco pun ada. Aku actually nak rasa dia punya body roll lah. Body roll? Yes. Macam aku dah try tadi sebenarnya. Kereta mak aku Toyota Cross tu. Body roll dia quite obvious lah. Faham? So aku nak tahu macam mana body roll kereta ni. Okay, sebab kereta dia tinggi. Dan body dia berat tau. Dia adalah PHEV, dia ada bateri. Okay. So, tadi aku try speeding dekat round bypass. Aku ambil dalam 1.4. Lepas tu sharp corner memang rasa yang body roll dia agak ketara. Dia akan tarik belakang sikit. Walaupun kereta ni dia 4-wheel drive. Ada 4-wheel drive kan? Dia bukannya rear ataupun front. So dia ada 3 motor. And then dia, yalah ada engine apa semua kan. 3 motor? Motor ada 3, triple motor. Damn. Banyak tak? That's why power dia kau-kau kan. Cakap pasal suspension, tadi memang rasa membuang kalau cornering. Sharp corner memang membuang kalau laju. Tapi kalau corner yang curvy, dia okey lah. Macam corner besar. Corner besar okey. Tapi kalau sharp corner memang bahaya. Aku macam agak cuak agak tadi kan. And then aku perasan kalau aku speed dalam 140 km ke atas, bunyi tayar tu kuat. Berdengung lah. Berdengung lah. Maybe sebab tayar punya quality or anything, kita pasti Nanti kita check lah dia guna tayar apa kan. Tayar apa. And then braking dia not bad.
for the car yang ada 2 piston. Dia bukan 4 piston tau. 2? 2 piston je. 2 je? Ya. For the power output macam Aku pun terkejut 2 je. kan. Output dah lah kau kan. Bercakap pasal power, kereta ni sama power macam M3 competition aku. Literally sebiji. Tapi harga 200,000. Harga RM100,000. Kau bayangkan. Aku macam bila dapat tahu power dia macam okay. Dengan harga yang But no wonder lah sebab kita ni PHEV kan. So dia ada motor elektrik sampai 3 motor. So memang kau-kau. Power dia bagi is 537 horsepower, 650 Nm of torque. Uish. 0 to 100 around 4.9 second. Tapi memandangkan dia motor elektrik dan dia ada regenerative braking, so dia support sikit kat situ. Faham. Tapi regen braking dia tak kuat tau. Actually, okay, ni aku setting paling high tau. Aku speed sikit, kalau aku lepas rasa masih dia cruise kan. cruising lagi. Dia cruising lagi. Dia tak macam one pedal driving Dia EV. macam petrol lah. Dia cruising bila kau lepas. Tak juga, dia ada tarik sikit kalau perasan. Sikit je tarik. Very minimal lah kalau lepas dengan nampak. Tesla kau. Dia kalau macam kita tekan pedal, lepas tu kita lepas, dia ada delay sikit dalam 1 or 2 second baru dia akan regen. Oh, tapi tak obvious sangat lah rasa dia. Tak obvious lah sebab ini bukan EV kan. Ya, bila EV tu dia rasa dia tertarik lah. Mungkin audience tak tahu apakah itu PHEV. Cuba kau explain sikit dia. PHEV dia actually gabungan petrol dan juga elektrik lah. EV lah, based battery lah. Maksudnya dia ada motor, at the same time dia juga guna minyak. So bila kereta tengah macam idle atau dalam jam ke apa, dia akan guna kuasa elektrik lah, macam EV kan. Tapi bila kau nak ada power, kau tekan, dia akan ganti dengan kuasa engine lah obviously. Dan guna motor elektrik dia. Betul. So dia akan lebih, acceleration dia lagi padu lah. And kereta ni dia ada engine tau, 1.5 liter. Kuasa dia tak tinggi lah engine ni sebab support yang paling power is daripada motor elektrik. Betul. And then driving experience dia boleh kata sebiji macam bawa EV. Sebiji. Kau takkan rasa macam kau bawa kereta ICE. Sebab aku ada EV, aku ada kereta ICE juga. Betul. Aku rasa macam aku bawa Tesla weh. Dia punya experience. Sebab aku tak ada rasa macam ada engine feedback. Aku tak rasa macam ada penukaran gear ke, semua tak ada. Faham? Very seamless lah. Very seamless lah. Tekan pergi. And aku macam notice satu benda tau. Tadi aku tukar tau every mode dia. Eco, normal, sport apa semua. Dia ada satu feel yang kau akan dapat rasa kat EV, which is instant torque dia. Motion sickness tu. Oh, faham? Dia punya. So bila tekan dia pergi tau. Macam dia terus tarik immediate torque. Ush. Itu sebenarnya agak bahaya. Dan pedal respon dia boleh kata ada delay sikit. Maybe around 1 to 2 second. So once tekan, dia tak akan immediate. Dia akan delay sikit je. So, okay, contoh aku tekan sekarang ni. Tekan, nampak baru pergi. Okay, kan? Dia tak instantly go. Lepas tu, aku perasan juga instant torque dia tu almost the same tau untuk every mode. Maksudnya dia tak ada. Kan macam Eco selalu kadang dong cut off sikit. Cut off sikit. Macam tak boleh laju sangat. Eco tu yelah betul lah. Kalau sekarang aku ubah Eco aku rasa. Eco mode. Kan rasa motion sickness tu lebih kurang sama kan. Okay. Tapi dia kurang sikit. Dia macam chill sikit. Kalau compare normal mode. Kan quite similar kan. Lah. Sikit dia punya perbezaan. Minimal lah. So that's why agak bahaya lah kalau macam terlebih tekan pedal kalau yang tak biasa. Sebab dia akan tarik kau ya. Kereta ni power kot, torque dia tinggi. Faham. Kan. Tapi actually vibe dia rasa macam bawa EV lah. Lebih kepada EV aku rasa. Yep, betul. Boleh kata 90% EV lah vibe dia. Dia lagi best kalau Jeku buat macam Tesla punya mode driving, which is dia ada chill mode dengan standard mode. Faham? Perbezaan dia bagi langit dengan bumi lah. Sebab chill mode literally kau takkan rasa instant torque tu, motion tu kau. Tekan habis macam mana pun dia akan dia very linear lah. Dia punya power chill. curve tu. Ya, betul. Tapi kalau kita guna standard mode dia, which is macam sport mode lah. Pump. Dia terus Spark terus. So itu memang perbezaan yang sangat ketara. So kalau Jeku buat macam tu, aku rasa better lah. Cuma aku faham sebab ini bukannya fully EV. So tak banyak control yang diorang boleh buat. Maybe ada setting-setting yang diorang perlu adjust. Configure lah. Ya. Dia ada 2 button EV dan HEV. Yup. Dia ada 2 button mode EV dengan HEV. So kereta ni pun luckily masih kekalkan dengan tactile button physical. Itu aku suka lah. Yup. So senang nak adjust, tak perlu bergantung sepenuhnya dekat bahagian skrin. Betul. Cuba try corner. Dia punya body roll macam ni.
Oh ya tu, dia Mr. Top best. Dan rasa tarik macam buang belakang Betul. sikit kan. Sebab kereta dia tinggi tau. Ini normal tau. Untuk SUV normal untuk body roll tu. Itulah sebagai passenger first time naik kereta PHEV, aku rasa macam aku naik EV sebenarnya. Ya. Yeah. Aku pun first time bawa PHEV, aku macam tak sangka lah. Pengalaman dia memang sebiji EV tau. Aku tengah tunggu macam bila kita nak rasa petrol ni sebenarnya. Tak ada bunyi, tak ada apa. Ya. Yeah. Kereta ni ada bateri LFP. Ha, Dan kereta ni ada DC charger support, sampai berapa? AC charger support. Dan juga dia ada V2L. Oh, virtual tu best. Itu kita kena try. Dia umpama macam kau bawa satu power bank yang besar gila dalam bank. kereta. Oh, bank bergerak. Power bank bergerak lah. Aku dah fahamkan kereta ni range dia boleh pergi kalau combine antara petrol dan juga bateri dia sampai 1100 km. Kau boleh pergi mana tu? Satu Malaysia. Ada indikator lah dekat meter dia ni tunjuk. Ini petrol, ini bateri. Oh, petrol lagi 900 lagi. Petrol sekarang ada 900 km lagi, bateri ada 100 km. 1000 km lagi distance. Memang jimat kau-kau lah. So kalau nak jimat, bukannya EV sebenarnya. Kereta ni HEV. Ini betul-betul jimat. Aku tengah bayangkan macam kau isi petrol sekali, berapa lama boleh tahan? Kalau city driving, aku rasa 1 ke 2 minggu lah. Ni just expectation aku lah. Mungkin lah. Since aku bawa pada tadi, aku rasa macam headache tau sebab motion sickness tu. Oh, kereta ni Sebab every mode dia lebih kurang sama dia punya cruising dia tu. Actually Tekan sikit dia go, tekan kau sikit dia cakap tu aku baru rasa sekarang kan. Padahal kita guna normal mode, bukannya Betul. sport mode sekarang. Cumanya satu benda yang aku macam agak confused is the brand lah. Oh, Jeko. Very confusing tu brand dia. Kan, kau rasa macam mana? Actually nama ni lah aku bersikit lah. Aku ingat dia under Cherry Omoda. Sebab sebelum ni kita ada Cherry Omoda Tapi E5 actually tak ke? 5 Cherry Omoda 5 Tak. Walaupun dia antara parent company jugalah dengan Cherry Jeko ni, tapi dia under Jeko. Jeko Omoda. Not the Cherry Omoda. So Jeko. kalau macam dia punya apa ni, kedai jual dia bukan kedai Cherry, Kedai Jeko. kedai Jeko. Wah. Jeko kan ada Jeko J5, Ya. J7 dan apa semua kan. So Jeko is Jeko lah. Jeko is Jeko, Cherry is Cherry. Oh. Walaupun tapi walaupun Just dua tu company. ada Omoda dalam dia punya brand. macam very confusing lah. Why not macam Cherry just ada Cherry Omoda je, senang kan. Cherry Omoda J apa C9 Jeko. Yes. instead of Jeko Omoda kan. Tapi ya, yang punya internal kita pun tak faham sangat kan proses dia apa semua. But it's okay. Tadi aku try duduk belakang, actually quite spacious lah. Eh. Depan ni dia punya cockpit, nak kata macam driver focus pun tak sangat ada balance lah. Cuma yang ni lah, ini memang besar gila. Rasa lah dia punya Memang. bahagian center console ni Memang wow. Mercedes DNA. Sorry to say. And aku suka dia punya compartment actually sebab compartment yang sangat praktikal. Betul? Kan? Dia ada tempat letak botol 2 kat sini. Dia ada tempat khas letak phone 2 kat sini dengan wireless charger support sekali 50 watt tak silap aku. And dia ada tempat letak barang sekali dekat sini. Dan dia ada lagi compartment tengah ni kat armrest ni. Besar gila. Dia ada fridge lah. Ada fridge lah. Sejuk Aku rasa boleh letak air ni. Letak air. Yeah. So compartment dia banyak gila. Aku rasa ni tengah ni. Ada Kalau apa? perempuan apa nak letak Ada handbag. lagi. Ya Allah. So kalau perempuan nak letak handbag or anything for safety, aku rasa Aku tak tempat perasan ni yang tengah tu. Dia gampang. macam floating Ya. Lepas tu kat Sebab- pintu compartment besar. Sebab dekat selalunya kereta petrol dia ada tunnel tengah ni kan. Nak Ah. letak exhaust and everything. Faham. And then EV dia flat sebab tu dia boleh buat bawah ni. Tapi Hmm. dia PHEV, so aku terkejut dia boleh buat benda ni. Tanpa ada tunnel. Actually iyalah. Tengah ni pun tak ada tempat terangkat tu. Kau tahu macam belakang kan kadang budak duduk kena kaki ke atas. Ada macam bonggol tengah. Ada towel Oh ni tengah flat tu lah tunnel belakang. tu. Ni flat. Oh sebab yelah belakang pakai motor. So mungkin platform dah ambil platform EV dia kot. Maybe. And then kat sini dia macam pelik sikit. And ni adalah adjustment untuk volume dia. Just volume ke? Yep. So yang yang ni So dia macam weird. Why dia design like that tu. instead of macam straight je ke kan. Make it simple okay lah kot. So Aku macam suka dengan ni- adjustment tengah ni sebab dia rasa very satisfied. Toggle dia tu rasa macam ada stopper. Tapi dia kena shout ke ya? Normal mode. Sport. Biasalah China punya kereta kot. Dia jangan ada bunyi Bluetooth connected sudah. The Bluetooth device is ready to pair. And dia punya UI pun actually lebih kurang macam Mercedes tu. Serius aku cakap. Colour dia lah.
colour choice dia. Dia macam biru dark blue sikit kan. Biru-biru ke arah purple sikit. Siap ada TPM Ada. Kereta ni complete lah. Kau nak apa semua kereta yang canggih-canggih dah lengkap lah kereta ni. Semua ada. tu lah tu. Adaptive cruise control ke, ADAS 2.5 ke, safety features, all the wow factor pada kereta semua dah ada, lengkap lah. Kau ada jumpa flaw dia for now? Macam benda yang tak ngam bagi kau? Tak ngam bagi aku mungkin flash door handle kot. Oh, kenapa Dia jenis pop up. Aku tak suka yang tu. Walaupun nampak cantik lah actually, tapi aku kurang sikit. Kalau aku kekurangan lah, aku rasa aku tak suka dia punya button kat steering Oh, dia macam Volkswagen 7 ke 8. Dia pakai haptic ni. Yang gug. Dia kan haptic tau, ni button yang clicky. Clicky Clicky dengar. Aku tak suka. Vibe dia nampak macam haptic. Tapi tak, dia clicky. Dia macam rasa murah sikit. Kalau haptic tu mungkin rasa mahal lah, tapi aku tak suka. Aku suka the real button, physical. Yang boleh scroll and everything. Itu je kot. And satu lagi is logo dia lah. Everywhere is Omoda. Faham. This one Omoda dekat footstep tepi tu Omoda. And satu lagi maybe dia punya alert sensor dia. Sometimes aku fokus je driving, tapi dia nampak Actually, dia been distracted. Benda ni typical kat kereta China, to be honest. Ya. Dia punya safety system tu terlalu Sensitif. that and also macam very glaring Bising popang-popang BYD pun aku naik dulu pun memang banyak juga. Pong Tong pong pang pung. Dia macam okey, aku bawa kereta betul-betul lah ni. Kenapa kau nak kena alert benda tu kan? Aku dah betul kot tengok depan. Tapi dia keluar agak. Faham? Aku macam rasa nak disable benda tu. Aku pernah tanya member aku. Dia bila dia nak beli kereta, ada certain people dia akan beli yang paling basic. Dia aku tanya, kenapa kau nak beli basic? Dia kata benda-benda macam ni dia tak nak dengar. Satu lagi flaw dia. Sistem. Okey, sistem dia boleh kata berteknologi tinggi lah. Okay. Wow. But somehow aku rasa macam every adjustment aku nak navigate tu susah tau. Macam aku pening gila bila tengok dia. Macam mana aku nak set ni, macam mana aku nak enable, disable. Okay. Pening. Faham? So for first time user, aku rasa macam agak ralat lah nak cari benda-benda tu semua. Dia tak friendly sangat. Dia tak user friendly lah boleh kata kan. Sebab yelah dia banyak features, dia banyak teknologi. Kadang aku dah masuk bahagian tu, aku expect dia kat situ, rupanya bukan, dia kat tempat lain. And then aku nak kena keluar. Contoh macam apa? Contoh macam tadi aku nak adjust apa lah, wireless charger ke apa dah tadi, aku dah lupa dah. And aku navigate sana tak jumpa. End up dia dekat bahagian faham. situ. Contohnya macam tu lah. Sama juga dengan regenerative braking dia. Aku nak adjust supaya paling tinggi kan. Patutnya dekat driving atau dekat kereta lah. Dia tak tempat lain. Contoh. Itulah. And then dia punya smoothness tu boleh kata mediocre lah. Dia tak smooth sangat lah dia punya sistem ni. Okey lah untuk kereta harga 200,000 kan. Sebab alah, dah ada laggy sikit. Dia laggy sikit. Lepas tu dia tak mesra driver untuk nak adjust masa drive. Aku tak recommend. Sebab takut tak fokus. Faham? And memang bukan takut tak fokus, memang tak fokus pun nanti. Sebab navigation ni banyak. Nak kena navigate. Dia bukan macam button kan. Button kau tak tengok pun kau tahu nak tekan. Macam aircon ni senang lah. Macam kalau nak adjust apa-apa tu tak recommend lah. Masa tengah drive nak adjust tu memang bahaya lah. Faham? And bear in mind, kita punya pendapat ni semua adalah pendapat yang boleh kira Authentic lah sebenarnya. Authentic. Dan first impression dari perspektif yang sedikit berbeza lah. So kalau korang nak macam in-depth review yang lebih proper, yang lebih technical apa semua, maybe boleh tengok proper media punya review lah. Yang tu mungkin lebih banyak info korang boleh dapat in terms of technical. So kita ni lebih pada perspektif pengguna biasa lah, yang orang first time nak drive kereta PHEV China ni kan. Sebenarnya overall aku enjoy je kereta ni, aku suka je. Sebab aku memang target juga tau nak ambil Omoda Sinai ni. Serius lah? Ya, antara top list aku actually. Either this or CR-V. So bila dah bawa CR-V tu and bawa kereta ni, dia kata this one is way better tu. Kalau price bracket dia sama driving lebih kurang. CR-V around dalam 200,000 tak silap aku. 190 something. Ini 208,800. Tapi kalau version petrol dia murah lagi. Baru 200,000 je. Okey lah dalam dia. Dia tak overdone lah interior dia. Aku rasa tak try hard nak tunjuk bahawa kita terlalu canggih Kau tahu kereta paling try hard interior apa dia? Bagi aku BYD kot. BYD Atto 3. Agak lah. Sini kulit, muscle. Lepas tu ada tepi kan, ada string. Ada string boleh main gitar. Itu. And aku tak suka juga bunyi signal dia, aku dengar.
Boleh tukar? Tak tahu aku. Selalunya boleh tukar kan? Tapi aku suka dia punya 360 kamera ni. Oh, siapa boleh nampak dalam? Very helpful. Damn. Translucent. Itulah. Jarang-jarang. Alah bunyi. Aku tak boleh lah bunyi artificial. Kita dah biasa bunyi relay analog. Bunyi ketak, tok, tak, tok. Itu tu. Tuk, tuk, tuk. So, apa lagi opinion kau pasal kereta ni? Kereta ni apa lagi aku boleh cakap? So far selesa. Benda lain aku tak habis tengok lagi. Dari luar pun aku tak habis belik lagi. Tapi motion sickness ni memang real. Aku tengah rasa kan? Ini normal mode tau. Kau perasan tak? Dia punya sunroof is panoramic and boleh buka sampai ke belakang sekali actually. God damn. Ya. Aku macam surprise juga. Sebab normally kalau panoramic sunroof macam ni, dia just buka half je tau. Dia tak boleh sampai belakang. Tapi ni memang tak boleh sampai belakang. Betul-betul belanja ni. Ya, belanja. So memang boleh kalau macam mana memang boleh buka habis lah. Tak sure. Sini je. Aku rasa sini je. Tapi tak boleh buka lah sebab ada kamera. Oh, speaker dia macam ni? Oh, speaker dia sedap. Aku dah try dia. Tak Tapi boleh level takut sedap tu tak boleh tak kalahkan boleh Tesla lah. Itu je cakap. Tesla aku yang- lagi sedap kot Itu speaker dia. macam movie system baik. Tu dah macam apa lah kan. Macam theater lah. Tapi level sedap dia kena lah dengan harga. Itu je boleh cakap. Sony And dia sedap sikit daripada aku punya M3. pakai Sony. Aku rasa M3 dia memang betul driving focus lah. Driver focus. So dia macam music macam orang nak dengar bunyi exhaust, bunyi engine. Betul? Dan ni orang nak ketenangan. For me overall it's a nice car lah. Nice car. Value for money. Value for money. Nice Kalau nak beli jangan tengok pada brand. Tengok pada apa yang korang dapat. Itu je. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye.